Selamat sejahtera, nama saya Lok Yen Fong. Sekarang kita gerak kepada kemunculan cabaran psikologi dan pembinaan karakter dan cabaran globalisasi dalam keterlestarian etika dan peradaban. Ini adalah peta minda yang dibuat dan ini adalah cabaran psikologi dan pembinaan karakter dan cabaran globalisasi. Salah satu cabaran psikologi adalah pembinaan jati diri bangsa. Generasi muda pada masyarakat terkini terkenal dengan sifat-sifat ingin mencuba sesuatu baru dan mudah terikut-ikut orang lain. Generasi muda mempelajari dan mengikut jejak budaya-budaya luar dan kurang menghargai tradisi-tradisi budaya sendiri. Bahasa tidak dapat dijaga dengan sempurna, akhlak dan maruah individu masyarakat dan negara dicabar dengan pelbagai budaya dan tradisi luar. Pemikiran generasi muda yang tidak mengambil tahu kepentingan bahasa dan bangsa sendiri telah mencabar jati diri bahasa. Kekurangan penggunaan bahasa dan praktik budaya menyebabkan ketinggian purata kemusnahan bahasa. Sebagai contoh, pengarah budaya Korean yang semakin melampau pada masa kini telah mendatangkan generasi muda tidak mengambil penting tentang bahasa sendiri. Sekarang kita gerak kepada cabaran psikologi lain adalah meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian. Untuk peningkatan semangat kesatuan, perpaduan antara rakyat-rakyat dan bangsa haruslah digalakkan demi mendukung semangat berterusan. Hari keistimewaan seperti Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia dan Hari Raya haruslah disambut oleh seluruh rakyat. Dengan sambutan Hari Keistimewaan, budaya-budaya dan tradisi kaum masing-masing dapat dipahami secara mendalam. Seterusnya, antara cabaran psikologi lain adalah mengurangkan stereotip, prejudice, ethnocentrism dan bias antara kaum. Ketidakfahaman antara budaya kaum lain menyebabkan kemunculan pertelingkahan dan perselisihan faham dalam kehidupan. Tabiat hidup yang tidak sama dalam aspek sosial menjadi penyumbang masalah. Semangat toleransi adalah penting sebagai pelincir untuk kesejahteraan antara kaum. Created using Powtoon.